Mandi air terjun Lasir. Assalamualaikum. Sebelum kami pergi mandi air terjun, kita makan buah durian ni dulu. Pelancong trik ni dia order durian kampung baung. Jadi kami makanlah dulu ramai-ramai. Dah siap makan buah durian, kami pergilah ke air terjun Lasir dengan menaiki bot fiber ni. Sekarang dah bulan 7, air tasik dah semakin surut. Masa musim air tinggi, kita boleh hantar straight ke batu air terjun tu. Dekatlah sikit dari berjalan kaki ke atas ni. Tapi sekarang air dah surut, nampak pasir dah. Kita kena berjalan kaki dari jeti ke air terjun. Kalau lalu ikut bawah tu pun boleh juga, tapi lambat lah. Musim air rendah ni lagi selamat ikut jalan atas dia daripada panjat batu kat bawah tu. Masa on the way naik ni, kami terserempak dengan pelancong bot laju dari KL juga. Dari jeti ke Jambatan Gantung ni tak jauh pun, lebih kurang dalam 7 minit macam tu berjalan. Sampailah kita di air terjun. Tak tunggu lama, kita pun turun mandi. Enjoy nampak makcik-makcik ni dapat juga mandi air terjun kat atas ni. Inilah pemandangan semasa air surut di air terjun Lasir. Ada houseboat parking di jeti. Jom tadi masuk sini.